Assalamualaikum dan hai. Okey, ramai yang dah tahu dengan BMW X1, tapi ini BMW iX2, di mana coupe SUV elektrik yang paling rare dan juga stylish pada tahun ini. Jom kita saksikan. So, apa yang menarik dengan kereta depan kita ni, model BMW iX2 ni full datang dengan EV, tak perlu bubuh minyak petrol, tak menggunakan petrol, dan road tax dia kosong ya, percuma road tax. Nampak style kan iX2. Okey, ini adalah merupakan logo pada rim, siap dengan emblem M performance. Macam mana kita tahu, memang nampak very sporty guys. Okay, datang dengan tayar berasas 20 inci, rim 20 inci, memang cantik. Depan belakang didatangi dengan brake disc. Okay, manakala di bahagian interior dia, jom kita masuk. Sorry ya. Apa yang kita dapat dalam interior dia merupakan satu tempat interior yang agak boleh dikatakan premium. Sebab apa? Dengan sistem speaker dia yang menggunakan Harman Kardon. Lepas tu dari segi dia punya dashboard dan juga speaker lagi. Dan yang paling menarik di sini, yang menarik perhatian saya ialah dari segi dia punya screen yang melengkung itu sangat-sangat menarik. Kalau kita dapat saksikan di depan kita ni, lepas tu dengan sitting position yang sangat-sangat best, memang premium habis. Dan juga steering dia ni dia tangi dengan steering yang multi function. Okay, ada macam-macam lah. So kat sini kita boleh set macam-macam. Dan dekat sini pun control panel dia macam biasa lah. Okay, macam biasa. So dia didatangi dengan seat yang ala-ala sebi paket. Memang kita position untuk duduk tu memang sangat-sangat selesa guys. Okay, di bahagian kiri dan kanan pun pemandu dan juga penumpang sebelah, dan di belakang begini ya. Memang cantik habis. Tengah tu ada